Inisiatif yang diambil oleh Kerajaan Sarawak dalam mengemaskini senarai penerima bantuan e-Kasih akan memberi kesan positif kepada rakyat di negeri ini. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri berkata, kemaskini senarai tersebut akan hanya meletakkan keluarga dalam kategori layak sahaja berada pada senarai penerima bantuan kerajaan. Katanya tindakan penyenaraian semula itu wajar dilakukan kerana masih terdapat individu yang tidak tergolong dalam kategori miskin tetapi masih tersenarai sebagai penerima bantuan kerajaan dan mendapat manfaatnya. Jadi sebab itu sebagai negeri Sarawak memang tidak mahulah itu berlaku kerana kita tidak mahu melihat dikatakan Sarawak negeri yang kaya tapi orangnya miskin. Itu yang kita tidak mahu. Tapi apa yang nak diamalkan oleh Sarawak untuk mengkaji semula adalah memang satu hasrat yang begitu baik murni untuk rakyat Sarawak kerana kerajaan Sarawak telah melakukan banyak faedah untuk Sarawak, untuk rakyatnya. Jadi memang ianya harusnya diatur semula kerana memang ramai orang bukan dalam golongan miskin tetapi dimasukkan dalam e-Kasih. Jadi itu yang kita tidak mahu juga kerana ianya memberi gambaran yang tidak betul mengenai rakyat kita. Terdahulu, Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng berkata, satu kajian sedang dijalankan bagi mengenal pasti situasi sebenar keluarga terbabit sama ada dalam kategori layak menerima atau sebaliknya selepas beberapa tahun berada dalam senarai penerima bantuan kerajaan. Kata Abang Johari, kajian tersebut kini sedang dalam pelaksanaan pihaknya dan akan diumumkan pada pembentangan bajet Sarawak 2025 yang akan datang pada November depan.